Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Okey, hari ni saya nak hiking ke mana? Ke Bukit Tunggul dan Bram. So ini saya seorang je, baru nak start. Jom kita naik atas. Okay guys, kita rehat kejap. Dah ada kerusi dah sekarang. Sumbangan wakaf Ayuhli Corner 8 Februari. Terima kasih Ayuhli Corner. Rehat kejap. So kita menurun pula. Okay, jom. Okay, sekarang ni saya dah sampai dekat saya buat Bukit Janda. So jangan lupa 6 7 September ni Trans Tunggul Melati Trail ni. Okay, saya tak dapat masuk ni sebab join event Pahang Atra. Pahang Atra dia Temeloh nanti. Hari ni sama. Okay, jom. Sikit lagi. Okay, sikit lagi Bukit Berut. Oh, sayup lagi nak naik ke atas tu. Dah tak jauh dah ni. Sikit lagi. Jom pelan-pelan. Okay guys, take a fast sekejap lah. Okay, tak jauh dah. Atas tu sikit lagi. Okay, daripada bawah tadi, so akan naik ke atas ni lah. Tak jauh dah. Saya silap dalam 400 meter lagi kot. Saya rehat sekejap. Jom lepas ni kita sama balik. Okay. Okay guys, sikit lagi nak sampai puncak Bukit Berut dah. Okay guys, kita dah sampai puncak.
Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah kita dah sampai puncak. Okay, ni dia Bukit Tunggul, Bukti. Senang rehat sekejap kat sini, lepas tu kita turun balik lah. Okay, rehat dulu. Okay guys, saya dah nak turun dah, cukup dah. And so kita turun lah. Okay, nanti kita naik balik. Okay, dah tak jauh dah. Sampai simpang mula-mula tadi. Ya. Dua simpang. Jom. Okay, alhamdulillah guys. Sekarang ni dah turun ke tempat parking balik. Okay. Kita ambil mileage lebih sikit lah. Okay, turun ikut sini. Tu tempat parking. Okay guys, done untuk hari ni selesai untuk hari ni. Okay, dah balik bawa motor balik. Okay, so jam 1 jam 43, 5.5 km. Okay guys. Okay, terima kasih kerana menonton. Tapi siapa apa nanti saya update lagi. Semua ni training untuk next event. Event akan datang, so saya kena training lah. Okay, bye. Assalamualaikum.